Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Bakri, nombor matrik 155337 dan tugas saya pada hari ini adalah untuk mewakili kumpulan 10 sekaligus memulakan perbentangan pada hari ini. Dan perbentangan pada hari ini di bawah subjek GGGA 5032 iaitu subjek falsafah perkembangan pendidikan di Malaysia, di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Betty Salwana binti Alias. Dan saya tak keserangan pada hari ini, saya ditemani oleh 4 pelajar lain yang menganggotai kumpulan 10. Dan pelajar pertama yang akan saya sebut untuk perbentangan yang terlibat dalam perbentangan hari ini ialah Nur Izzati binti Mohtar, kemudian Nurul Adeni binti Nawan, seterusnya Nur Jazlin Sofia binti Nuzuluddin, dan yang terakhir sekali Umi Nadia binti Muhammad Ali. Segala komitmen yang tinggi dan kerjasama daripada pelajar-pelajar ini, amatlah saya berterima kasih kerana mereka telah betul-betul rumus untuk menyiapkan slide ini, melemparkan idea sekaligus dapat menjalankan pembentangan pada hari ini. Dan saya bersama-sama 4 pelajar ini telah berkongsi maklumat ataupun telah pun bersepakat untuk memilih tajuk yang sangat dekat dengan dunia pendidikan di Malaysia, iaitu tajuk Pentaksiran Bilik Darjah PBD. Dan tajuk ini sangat-sangat penting dalam dunia pendidikan di Malaysia. Dan kami berharap pembentangan yang berkaitan dengan tajuk ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan untuk digunakan pada masa hadapan. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya akan terus memulakan dengan bahagian pengenalan. Baiklah, saya akan teruskan dengan bahagian pengenalan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan PBD ataupun Pentaksiran Bilik Darjah? Pentaksiran bilik darjah merupakan proses berterusan yang dilaksanakan oleh guru untuk mengumpul maklumat tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai aspek. Ia tidak hanya bergantung pada ujian bertulis, tetapi turut melibatkan pemerhatian, soal jawab, perbincangan, aktiviti kumpulan, refleksi dan juga portfolio. Dan menurut Arumugam pada tahun 2020, PBD bertujuan untuk memahami perkembangan murid secara menyeluruh, bukan hanya akademik tetapi juga sosial, komunikasi dan juga kerjasama. Jadi, saya tekankan objektif utama pentaksiran bilik darjah dalam pembentangan ini, di mana objektif utama ialah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Guru boleh memahami pelbagai tahap keupayaan dalam kelas, seterusnya memberi tumpang kepada murid yang memerlukan sokongan tambahan. Objektif yang kedua ialah memberi maklum balas yang membina kepada murid. Maklum balas secara langsung dan berterusan dapat membina keyakinan murid dan membimbing mereka memperbaiki kelemahan mereka. Dan objektif yang terakhir ialah merancang pengajaran susulan yang berfokus. Guru dapat menyusun aktiviti dan strategi pengajaran yang lebih tepat berdasarkan data pentaksiran yang dikumpul, sama ada secara formal atau tidak formal. Untuk konteks di Malaysia, mengapakah PBD ini relevan? Di Malaysia, PBD dilaksanakan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan murid secara holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ini sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menyasarkan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai nilai dan sasiah yang tinggi. Dalam konteks pendidikan pasca pandemik, kebergantungan kepada murid semata-mata tidak lagi mencukupi, maka PBD menjadi mekanisme untuk mengesan dan menyokong murid secara berterusan. Menurut KPM pada tahun 2021, PBD bukan sekadar kaedah pentaksiran tetapi satu pendekatan menyeluruh untuk memastikan setiap murid mendapat peluang perkembangan mengikut potensi mereka. Kenapa kajian ini penting? Pertama sekali, ianya dapat menilai amalan sebenar dalam PBD. Meskipun PBD telah diperkenalkan secara rasmi oleh KPM dan termaktub dalam pelbagai dokumen dasar, realitinya ialah pentaksiran di bilik darjah sangat berbeza-beza mengikut kefahaman, latihan dan juga beban tugas guru. Kajian ini penting untuk mendalami bagaimana guru benar-benar melaksanakannya dalam situasi yang sebenar. Dan kajian ini penting juga untuk memahami tahap keberkesanan pentaksiran. Ramai guru melaksanakan PBD kerana ianya wajib. Tetapi adakah pentaksiran ini memberi impak sebenar terhadap pembelajaran murid?
Jadi kajian ini cuba mengukur keberkesanan PBD dari sudut pedagogi dan perkembangan murid, bukan semata-mata pematuhan kepada arahan pentadbiran. Dan cadangan dan kajian yang seterusnya yang penting ialah cadangan penambahbaikan praktikal dalam sistem pendidikan. Kajian ini diharap dapat menyumbang kepada penambahbaikan dasar dan garis pandang PBD agar lebih realistik, mesra guru dan berfokus kepada perkembangan murid dan bukan sekadar dokumentasi. Harapan kajian ini ianya dapat membuka ruang untuk menilai pelaksanaan sebenar PBD di sekolah, seterusnya memberikan gambaran realistik tentang keberkesanannya dari perspektif guru dan juga murid, dan akhir sekali menghasilkan cadangan penambahbaikan yang bersifat praktikal dan menyokong hasrat pendidikan nasional untuk membina generasi berilmu, seimbang dan juga berdaya saing. Dan untuk bahagian definisi, saya serahkan kepada Nur Jazlin. Terima kasih. Pentadbiran bilik darjah ialah satu proses yang guru jalankan secara berterusan dalam kelas untuk menilai sejauh mana murid menguasai pembelajaran. Ia bukan sekadar ujian, tapi melibatkan pelbagai kaedah lain seperti pemerhatian, soal jawab, tugasan dan juga aktiviti harian. Melalui proses ini, guru dapat melihat dengan lebih jelas kekuatan dan kelemahan murid. Dari situ, guru boleh rancang langkah yang lebih sesuai untuk bantu murid yang memerlukan. Pentadbiran ini juga penting kerana ia memberi maklum balas yang membina kepada murid agar mereka lebih bermotivasi dan dapat tingkatkan prestasi mereka. Walaupun pentadbiran bilik darjah amat penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran, pelaksanaannya masih berdepan pelbagai cabaran. Yang pertama ialah beban kerja guru yang terlalu banyak. Selain mengajar, guru juga perlu merekod dan menganalisis data pentadbiran secara berkala. Ini memakan masa dan boleh menjejaskan kualiti pentadbiran apabila guru terpaksa melakukannya dengan tergesa-gesa. Masalah kedua ialah kurangnya kefahaman dalam pelaksanaan pentadbiran. Ada guru yang melaksanakannya sekadar rutin tanpa benar-benar memahami matlamatnya. Akibatnya, pentadbiran gagal membantu murid belajar dengan lebih berkesan. Selain itu, penggunaan teknologi turut menjadi cabaran, terutamanya semasa PDPR. Ramai guru dan sekolah berdepan masalah internet perlahan, kekurangan peralatan seperti kurang mahir menggunakan sistem dalam talian. Ini menyukarkan proses merekod dan menilai data dengan tepat. Akhir sekali, bilangan murid yang terlalu ramai dalam satu kelas juga menyukarkan guru untuk beri perhatian kepada setiap murid secara individu. Ini boleh menyebabkan penilaian menjadi kurang tepat dan tidak mencerminkan kemampuan sebenar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Seterusnya, saya Nur Izzati binti Muhtar, nombor matrik P159228 akan fokuskan pembentangan kepada cadangan penyelesaian bagi beberapa isu utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pentadbiran bilik darjah ataupun PBD di Malaysia. Beberapa cabaran yang telah dikenal pasti dan kami mencadangkan beberapa langkah untuk mengatasinya dengan lebih berkesan. Pertama adalah teknologi pentadbiran. Salah satu cadangan utama adalah menggunakan teknologi dalam pentadbiran untuk meningkatkan keberkesanan dan efisiensi. Beberapa kelebihan yang dapat diperoleh adalah yang pertama, mempercepatkan proses rekod dan analisis dan pelaporan. Dengan adanya aplikasi dan perisian digital, guru dapat mencatat dan menganalisis keputusan pentadbiran dengan lebih cepat dan tepat. Teknologi ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah mengurangkan beban kerja guru dalam pengurusan pentadbiran. Yang kedua, manfaatnya adalah mengurangkan beban tugas guru. Sebagai contoh, aplikasi teknologi dapat membantu dalam persiapan bahan mengajar dengan lebih cepat sekaligus memberi guru lebih banyak masa untuk memberi tumpuan kepada pelajar. Yang ketiga adalah peningkatan interaksi. Penggunaan alat digital dalam kelas membolehkan guru dan pelajar berinteraksi secara lebih produktif dan boleh merangkumi penggunaan platform pembelajaran dalam talian di mana guru boleh memantau perkembangan pelajar secara langsung dan memberi maklum balas segera. Cadangan yang kedua adalah latihan berterusan untuk guru. Masalah kekurangan pemahaman guru mengenai pelaksanaan PBD boleh diatasi melalui latihan berterusan yang menyeluruh. Jadi langkah-langkah yang boleh diambil adalah latihan teori dan praktikal. Dan guru perlu diberikan latihan yang menggabungkan elemen teori dan praktikal. Dan latihan ini tidak hanya berfokuskan kepada penerangan teori PBD tetapi juga memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana melaksanakan penilaian berkualiti di bilik darjah. Dan yang ketiga adalah bimbingan dan mentoring. Kajian oleh Amatan et al. Tahun 2024 mencadangkan bahawa sesi bimbingan dan mentoring akan membantu guru menghadapi cabaran dalam mengendalikan PBD dan meningkatkan kemahiran serta keyakinan dalam melaksanakan pentadbiran yang berkualiti.
Jadi yang seterusnya adalah pemahaman mendalam tentang PBD. Fatin Nadia Ahmad Kamil et al. Tahun 2024 menyatakan bahawa guru mempunyai pengetahuan mendalam tentang PBD lebih berkemampuan untuk melaksanakan aktiviti penilaian dengan lebih berkesan. Okay, baiklah, seterusnya cadangan yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur teknologi. Isu infrastruktur teknologi sering menghalang pelaksanaan PBD yang berkesan, terutamanya semasa pengajaran dan pembelajaran dari rumah ataupun PDPR. Beberapa cadangan adalah peningkatan sambungan internet. Capaian internet yang stabil dan pantas adalah asas kepada pelaksanaan PBD dalam talian. Kerajaan dan pihak berkenaan perlu memastikan bahawa sekolah-sekolah dilengkapi dengan sambungan internet yang memadai untuk menjalankan sesi pentadsiran dalam talian. Okay, yang kedua adalah penyediaan peralatan yang sesuai. Sekolah juga perlu dilengkapi dengan peralatan teknologi yang mencukupi seperti komputer dan perisian pentadsiran yang sesuai. Dengan peralatan ini, guru dapat menjalankan PBD tanpa gangguan teknikal. Dan yang ketiga adalah latihan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, guru perlu dilatih untuk menguruskan sistem pentadsiran dalam talian dengan lebih berkesan. Ini adalah termasuk penggunaan perisian yang dapat mempermudahkan pengurusan dan tindakan keputusan pentadsiran. Okey, cadangan yang terakhir adalah pengurangan saiz kelas. Salah satu cabaran utama adalah dalam pelaksanaan PBD adalah bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam satu kelas. Jadi pengurangan saiz kelas ni akan membolehkan guru memberi perhatian yang lebih kepada setiap pelajar. Dalam kelas yang lebih kecil, guru dapat melaksanakan pentadsiran dengan lebih terperinci dan adil, dan juga membolehkan guru menjalankan sesi pengajaran dengan lebih berkesan. Okey. Dengan cadangan-cadangan yang diberikan, PBD dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sekaligus memperbaiki pencapaian dan perkembangan pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Adeni binti Nawan akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Dalam kajian ini terdapat dua objektif. Yang pertama iaitu meninjau amalan pentadsiran bilik darjah yang dijalankan oleh guru-guru di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti keberkesanan kaedah pentadsiran bilik darjah yang digunakan dalam membantu perkembangan pembelajaran murid. Metodologi. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data. Soal selidik dijalankan secara dalam talian menggunakan platform Google Form. Kajian ini mengandungi 3 bahagian utama yang berdasarkan objektif kajian, iaitu yang pertama, bahagian A ialah demografi, bahagian B amalan pentadsiran bilik darjah dan bahagian C ialah keberkesanan kaedah pentadsiran bilik darjah. Soalan ini disusun dalam bentuk skala Likert 5 mata, iaitu skala yang pertama sangat tidak setuju, skala yang kedua tidak setuju, skala 3 tidak pasti, skala 4 setuju dan skala yang kelima sangat setuju. Yang kedua, sampel kajian. Responden kajian ini terdiri daripada 33 orang guru di sekolah. Guru ini dipilih secara rawak dari pelbagai latar belakang subjek dan pengalaman mereka mengajar. Yang ketiga, kaedah analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif, iaitu merangkumi pengiraan peratusan, min dan taburan kekerapan. Seterusnya, bahagian dapatan dan perbincangan. Bahagian A iaitu demografi responden. Bagi jantina, majoriti responden ialah perempuan, iaitu 28 orang sebanyak 84.8%, manakala lelaki hanya 5 orang iaitu sebanyak 15.2%. Seterusnya, umur. Sebahagian besar responden berumur antara 21 hingga 30 tahun, sebanyak 39.4%, diikuti umur 31 hingga 40 tahun sebanyak 33.3%, umur 41 hingga 50 tahun sebanyak 21.2% dan selebihnya berumur 51 tahun ke atas sebanyak 6.1%. Seterusnya, tahap pendidikan. Hampir semua responden mempunyai ijazah sarjana muda, iaitu sebanyak 93.9%, dan hanya 2 orang sahaja sebanyak 6.1% memiliki kelulusan master.
Pengalaman mengajar pula, responden yang paling ramai mempunyai pengalaman mengajar antara 2 hingga 10 tahun sebanyak 33.3%. Diikuti kurang daripada 1 tahun sebanyak 24.2% dan 11 hingga 20 tahun sebanyak 24.2%. Selebihnya pengalaman mengajar 21 hingga 30 tahun sebanyak 15.2% dan lebih daripada 31 tahun sebanyak 3%. Bagi subjek yang diajarkan pula, subjek yang paling banyak diajar ialah subjek kemanusiaan seperti sejarah, geografi, subjek sains sukan, subjek pendidikan Islam dan sebagainya. Subjek kemanusiaan ini sebanyak 46%. Diikuti bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebanyak 21%. Bagi subjek STEM sebanyak 18%, subjek teknik dan vocational sebanyak 12% dan serta subjek bimbingan dan kaunseling sebanyak 3%. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Uminada binti Muhammad Ali bernombor matrik B158-591 akan meneruskan untuk bahagian B, amalan pentaksiran bilik darjah. Okey, jumlah min skor yang tertinggi ialah 4.88, iaitu menilai murid bukan sahaja berdasarkan keputusan ujian tetapi juga melalui tugasan-tugasan dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Dapatan menunjukkan kebanyakan responden bersetuju dengan persepsi bahawa penilaian yang dibuat ke atas murid hendaklah dinilai melalui tugasan dan juga aktiviti-aktiviti lain, bukan berdasarkan keputusan ujian semata. Ini bertepatan dengan kajian KPM 2011. Guru digalakkan untuk melaksanakan pentaksiran melalui berbagai kaedah seperti tugasan, projek, amali, pemerhatian dan juga temu bual untuk mengukur pencapaian murid secara menyeluruh dan autentik. Kita pergi kepada jumlah min yang terendah iaitu sebanyak 4.24. Inilah untuk merekod hasil pentaksiran murid secara sistematik. Dapatan menunjukkan kebanyakan responden kurang bersetuju dengan persepsi merekod hasil pentaksiran murid secara sistematik. Ini adalah selari dengan pernyataan KPM 2011, iaitu guru perlu merekod pencapaian murid secara sistematik dan berterusan dengan menggunakan instrumen yang sesuai supaya data ini boleh digunakan untuk menilai perkembangan pembelajaran, mengatasi kelemahan dan juga menambah baik pengajaran. Untuk bahagian C, iaitu keberkesanan kaedah pentaksiran bilik darjah, jumlah min skor yang tertinggi ialah 4.45, iaitu kebanyakan responden bersetuju dengan keberkesanan pentaksiran dapat membantu murid memperbaiki prestasi mereka. Bulat dan William sama 98 menegaskan bahawa pentaksiran formatif yang dilakukan secara berterusan dalam bilik darjah dapat meningkatkan pencapaian pelajar dengan signifikan. Mereka menyatakan bahawa maklum balas yang diberikan secara berkala membolehkan guru menyesuaikan pengajaran dan pelajar pula boleh memperbaiki pembelajaran mereka. Dan jumlah skor min yang terendah iaitu 4.24. Kebanyakan responden tidak bersetuju dengan persepsi keberkesanan dalam pentaksiran dapat menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan dapatan pentaksiran. Namun begitu, perbezaan antara kedua-dua pentaksiran tidak terlalu jauh dan menunjukkan keseluruhan responden bersetuju dengan pentaksiran amatlah penting dalam pengajaran dan pembelajaran harian kerana ia boleh memberi kesan yang mendalam kepada para pelajar. Ini sejajar dengan pernyataan Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS 2011 yang menggalakkan guru untuk menggunakan hasil pentaksiran untuk merancang pengajaran yang seterusnya, untuk mengatasi kelemahan murid dan juga untuk menyediakan intervensi bersasar. Di bahagian terakhir perbincangan pada hari ini, saya akan teruskan dengan bahagian rumusan. Kajian ini mendapati bahawa secara amnya, guru-guru menyokong pelaksanaan PBD sebagai satu alat penting dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Kebanyakan guru bersetuju bahawa PBD memberi peluang untuk menilai penguasaan murid secara menyeluruh dan berterusan, bukan sekadar bergantung pada pembelajaran formal. Tetapi, mereka turut menyatakan bahawa penggunaan pelbagai bentuk pentaksiran seperti kuis, pembentangan lisan, tugasan bertulis dan penilaian secara lisan dalam kelas adalah berkesan untuk mendapatkan gambaran sebenar tentang kefahaman murid. Guru juga menyatakan bahawa maklum balas yang diberikan selepas pentaksiran membantu murid memperbaiki prestasi mereka kerana mereka dapat mengenal pasti kelemahan dan memahami kesilapan mereka yang telah mereka lakukan.
Namun begitu, kajian ini turut mendedahkan beberapa isu dan cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD secara efektif. Dan isu dan cabaran pertama ialah beban kerja guru yang tinggi. Guru bukan sahaja perlu mengajar tetapi juga perlu merekod data dan menyediakan evidens pembelajaran dan mengurus pelbagai fail serta sistem. Isu dan cabaran kedua ialah kekurangan latihan berterusan. Ramai guru menyatakan bahawa mereka kurang mendapat sokongan dalam bentuk bengkel atau latihan terkini yang boleh memperkukuhkan kefahaman dan kemahiran mereka dalam melaksanakan PBD yang lebih berkesan. Dan ketiga ialah kemudahan teknologi yang terhad. Sekolah yang tidak mempunyai akses internet yang baik, kekurangan peranti atau sistem pentaksiran digital yang mesra pengguna mengalami kesukaran untuk melaksanakan PBD secara sistematik. Dan yang keempat ialah bilangan murid yang sangat ramai dalam satu kelas. Faktor ini menyukarkan guru untuk memberi perhatian individu kepada setiap murid, terutamanya dalam memberi maklum balas yang berkualiti dan juga berfokus. Dan berdasarkan dapatan kajian ini mencadangkan beberapa langkah penambahbaikan yang boleh diambil. Yang pertama ialah pengurangan beban kerja guru melalui pengguna teknologi automasi. Contohnya, penggunaan aplikasi atau sistem analitik yang dapat menjana laporan pentaksiran secara automatik boleh menjimatkan masa dan juga tenaga guru. Seterusnya ialah latihan berterusan secara bersasar. KPM dan pihak sekolah boleh merangka latihan dalam bentuk hands-on, bimbingan berfasa atau komuniti pembelajaran profesional PLC untuk memastikan guru sentiasa dikemas kini dengan amalan yang terbaik. Dan cadangan yang terakhir ialah penambahbaikan infrastruktur teknologi di sekolah. Ini termasuk penyediaan peranti yang mencukupi, rangkaian internet yang stabil dan sistem sokongan IT yang membantu guru menggunakan teknologi dengan lebih yakin. Dan sebagai kesimpulan, PBD merupakan satu pendekatan pentaksiran yang sangat bermanfaat dan disokong oleh guru. Namun, bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya, isu-isu praktikal seperti beban kerja, latihan teknologi dan saiz kelas perlu diberi perhatian dengan serius. Kajian ini diharap dapat menyumbang kepada penambahbaikan dasar pendidikan dengan memberi suara kepada pengalaman sebenar guru, mencadangkan solusi yang bersifat praktikal dan berkesan. Sekian saja daripada pembintangan kumpulan 10. Terima kasih kerana sudi mendengar dan kami berharap pelajaran ini dapat memberi manfaat kepada pelajar, terutamanya guru. Sekian, terima kasih.